Nadi Kampung Tebuk Haji Yusof terletak di Jalan Haji Karim, Tebuk Haji Yusof, Sungai Besar, Selangor. Beroperasi setiap hari dari jam 9 pagi hingga 6 petang dan hanya ditutup pada cuti umum. Pelbagai perkhidmatan asas yang disediakan untuk kemudahan komuniti, antaranya termasuklah printing, fotokopi, imbasan, laminate dan binding. Perkhidmatan ini memudahkan urusan harian penduduk setempat. Selain itu, Nadi turut menawarkan perkhidmatan tambahan bagi memenuhi keperluan komuniti. Perkhidmatan ini termasuklah saringan kesihatan percuma, self collection dan kios My Digital ID. Komuniti sekitar juga aktif menyertai pelbagai program yang dianjurkan oleh Nadi. Program ini dikendalikan di bawah 5 teras utama, iaitu pembelajaran sepanjang hayat, keusahawanan, kesedaran, kesejahteraan kendiri dan inisiatif kerajaan. Lokasi Nadi Kampung Tebuk Haji Yusof adalah strategik, berhampiran dengan kawasan pelancongan My Desa Stay dan Pekan Sungai Besar. Ini memudahkan akses untuk penduduk dan pelancong yang ingin memanfaatkan perkhidmatan yang disediakan. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Muhammad Abiduddin bin Musri, berasal daripada Kampung Sungai Limau, Sungai Besar. Saya seorang pengusaha kafe yang terletak di Perpustakaan Awam daerah Sungai Besar. Saya sebagai seorang usahawan yang telah berdaftar dengan Nadi selama lebih kurang 5-6 tahun juga ke belakang ni, telah banyak kursus-kursus yang ditawarkan oleh Nadi berkaitan dengan usahawan. Saya telah mendapat jemputan daripada pihak Nadi juga, yang mana jemputan itu dinamakan kursus camp, iaitu usahawan Nadi yang bertempat di Shah Alam. Okey, kursus itu juga jika terpilih akan mendapat sebanyak 20,000, iaitu sebagai sokongan kepada usahawan tersebut. Semoga di masa akan datang pihak Nadi akan adakan lagi kursus-kursus yang berkaitan tak kira usahawan ataupun banyak lagi lah, jahitan ke, fashion ke, ataupun dan lain-lain lah, yang boleh membantu usahawan di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismaila binti Dasuki, merupakan pelajar mahir jahit Intake 1 2025 di Nadi Tebuk Haji Yusof. Alhamdulillah, sepanjang saya mengikuti kelas mahir jahit ini, saya dapat belajar banyak benda berkaitan dengan jahitan lah. Macam asas buat pola macam mana, motor kain macam mana, menjahit, memproses kain daripada kosong sampai jadi bagi siap, dan sebagainya lah, macam tu. Sepanjang kelas kami juga disediakan mesin jahit untuk senang memudahkan untuk kami menjahit lah. Barang-barang asas-asas untuk menjahit seperti berbaris, benang, jarum, gunting, itu alhamdulillah tak ada disediakan, jadi memudahkanlah untuk kami belajar. Sepanjang saya mengikuti kelas mahir jahit ini, alhamdulillah saya dapat menghasilkan apron dan sepasang baju kurung moden kain duyung, hasil daripada pembelajaran dekat kelas mahir jahit inilah. Dan terima kasihlah pada guru-guru, pada cikgu yang mengajar kami lah. Harapan saya semoga kelas mahir jahit ini berterusan lah, dan berbanyakkan lagi kelas mahir yang lain di Nadi seluruh Malaysia. Terima kasih. Abu Bakar bin Mustar selaku pengurusi GPKK Kampung Sungai Limau, Kampung Tebuk Haji Yusof, memudahkan untuk saya membuat saringan pemeriksaan kesihatan. Saya suka datang di sini sebab keadaan tenang dan selesa. Muhammad Jamil bin Samsur merupakan ahli Nadi sejak tahun 2017 dan aktif mengikuti program Nadi Act Kesedaran. Melalui penyertaan dan webinar serta bahan tontonan kempen internet selamat seperti awas laman web penipu, kanak-kanak dan cyber grooming, juga ancaman berita palsu, beliau telah memperoleh pengetahuan penting mengenai keselamatan digital. Selepas saya mengikuti kelas kesedaran, saya lebih berhati-hati semasa melalui internet, terutama laman web yang mencurigakan. Saya akan berkongsi maklumat ini kepada keluarga dan kawan-kawan. Dengan pelbagai kemudahan dan program, Nadi berperanan sebagai pusat
komuniti yang menyokong pembangunan ilmu, kesejahteraan dan keusahawanan sekaligus merapatkan jurang digital di antara luar bandar dan bandar.